Baiklah, untuk mulakan perkongsian kita kali ini, saya nak ajak anda semua berfikir sejenak tentang satu soalan. Ayat ni memang menusuk kan? Ia mengingatkan kita tentang satu kepastian yang kita semua tak boleh lari darinya. Satu hari nanti, semua ini akan berakhir. Bumi akan hancur, langit akan musnah dan setiap daripada kita akan berhadapan dengan Pencipta. Okey, jom kita undur masa sekejap. Cuba bayangkan, di satu sudut yang tenang di Masjid Nabawi, sekumpulan sahabat Nabi Muhammad SAW sedang duduk berkumpul. Raut wajah mereka nampak risau sebab topik yang mereka bincangkan tu memang berat, hari kiamat. Tengah mereka asyik berbincang tu, tiba-tiba Rasulullah SAW sendiri datang menghampiri mereka. Dengan nada yang tenang, baginda bertanya. Para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami sedang berbincang tentang kiamat." Mendengar jawapan tu, baginda terdiam sekejap, memandang wajah-wajah pengikutnya satu persatu. Lepas tu, baginda sampaikan satu pesanan yang sangat penting. Dengar sini, kiamat itu tidak akan terjadi sehinggalah kamu semua melihat 10 tanda besar yang mendahuluinya. 10 tanda. Apa agaknya tanda-tanda tu? Tapi sebelum kita rungkai satu persatu, penting untuk kita faham, tanda-tanda ni bukan sekadar cerita dongeng tau, bukan untuk menakut-nakutkan. Ia adalah satu amaran, satu petunjuk, satu panggilan untuk kita semua sedar sebelum semuanya terlambat. Ya, 10. Bukan 9, bukan 11. Tepat 10 tanda-tanda besar yang akan menjadi penanda aras kepada penghujung sejarah umat manusia.